Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak menceritakan satu kisah tentang seorang sahabat ataupun saudara mualaf kita. So cerita ni ada satu message di belakangnya, iaitu setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam pastinya ada hikmah di sebaliknya. So kalau kita diuji buat masa ini, ambillah teladan ataupun sedikit iktibar daripada cerita yang saya nak sampaikan hari ini. So saya kenal seorang sahabat yang dibawa oleh seorang lagi mualaf untuk berjumpa dengan saya beberapa tahun lepas lah. So bila saya jumpa dia, dia sebenarnya tak ada kaki lah. Masa tu dia tak ada kaki. Satu kaki dia memang tak ada. Kalau sesiapa yang mengikuti muka buku saya mungkin kenal lah sahabat kita ni. So, saya nak ceritakan ni supaya kita faham. Yang pertama, memang kisah mualaf lah yang diuji. Ya, dan saya dalam 11 tahun berkhidmat untuk agama dah jumpa ramai dah sahabat mualaf kita. Sampai sekarang ada juga yang kami masih membantu dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya. So sahabat ni dia jumpa dan diberitahu yang dia ingin tahu pasal Islam. So saya pun menceritakan kepada dia tentang kebenaran, tentang agama, siapa itu Tuhan yang menciptakan kita, dan hari ini kita sebagai seorang Islam menyembah pencipta segala-galanya. Alhamdulillah. So selepas penyampaian saya, dan saya pun bantu beliau untuk saudara kita ini untuk mengucap 2 kalimah syahadat. Alhamdulillah. So dari saat itu beliau seorang Islam. Dari saat itu juga bermulanya perjalanan kehidupan beliau sebagai seorang Islam yang pasti-pasti akan melalui kehidupan beliau yang akan diuji. Setiap kita yang berada di dunia ini, bahkan saya atau tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, ayah-ayah, ibu-ibu, semua pasti-pastinya kita diuji. Tetapi dalam ujian itu pasti ada hikmah yang Allah sediakan untuk setiap kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebab itu Islam agama kebenaran. Allahu Akbar. Ya, every good things, every challenges in your life, there is a sweetness that Allah has kept for you. Allahu Akbar. Ya, so yakinlah, yakin. Ya, so mereka-mereka yang melalui fasa ini. So bila sahabat tu dah memeluk agama Islam, kita daftarkan beliau. Kita bawa dia, satu kaki tak ada. Masa tu dia belum, kalau tak salah saya, dia belum ada kad OKU. So kita buatkan, bawa dia pergi hospital, bawa dia pergi ni, dapatkan surat untuk dapatkan kad OKU untuk beliau. Dan pada masa tu kalau tak salah saya, IC dia ada hilang ke macam tu lah. So kita bawa dia juga buat IC, daftarkan beliau sebagai seorang Islam, dan daftarkan dia masuk kelas. Kalau tak salah, kita memang ada kelas di pejabat kita masa tu. Ya, kita ada kelas. Sampai buat masa ni tak ada kelas, tapi sebelum ni memang ada kelas. Sebab saya lihat banyak tempat-tempat yang dah ada kelas, tetapi kita buat lebih kepada bimbingan agama kepada sahabat mualaf kita. So selepas beliau dah melalui kelas dan sebagainya, ujian pertama beliau, ya, beliau rasa walaupun beliau pergi solat, berjemaah dan sebagainya, beliau rasa macam tak tenteram lah. Ya, mungkin dalam fasa seseorang tu pada certain age ataupun umur yang mereka memeluk agama Islam, mereka ada di kalangan mereka akan ada sedikit gangguan daripada silam, ya, apa yang berlaku di pas mereka sebelum ini. So beliau ada gangguan dan sebagainya, dan kita pun cuba nak membantu beliau sehingga beliau pun keluar daripada rumah transit kita
Dan lepas tu kita tak jumpa dia langsung. Dah lebih kurang 6 bulan 1 tahun kita cuba call dia, tanya dia kat mana. Dan dia ni sudah ada seorang anak, dan dia memang sayang anak dia. Allahu Akbar. Dia memang sayang anak dia. Ya, dalam keadaan dia cuba nak bekerja, nak buat macam-macam, memang tak boleh. Ya, memang dia diuji lah. Dia uji. Bukan ujian sebab dia tak boleh kerja, tetapi pandangan masyarakat terhadap beliau. Ya, so ini yang berlaku. Dan kakak dengan keluarga dia memang pada mulanya tak terima, tapi alhamdulillah selepas tu mereka semua terima, alhamdulillah. So beberapa tahun berlalu dan ada satu ketika beliau sampai balik kepada kita. Dan ini berlaku kepada setiap saudara baru. Walaupun mereka di saudara baru, India, Indian, Chinese, any, ya, mereka akan melalui fasa ini sehingga mereka mungkin akan pergi ke suatu tempat ataupun mereka diuji, mungkin mereka mencari dan sebagainya sehingga mereka balik kepada agama. Ini semua ialah, ya, ini sebab tu saya selalu pesan kepada saudara mualaf kita, apa pun berlaku dalam ujian kita, jangan lupa kita solat. Jangan lupa kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita solat, bila kita berhadapan dengan Allah, bila kita rukuk, bila kita sujud pada Allah, ya, Allah will guide you. Ya, Allah akan guide kita dalam kehidupan kita. Walaupun kita dah pergi lost track, dah keluar daripada track. Track maksudnya tak mengikut agama dan sebagainya, tetapi kita masih solat. Walaupun kita buat dosa, kita masih solat. Walaupun kita buat apa pun, kita masih solat. Ya, Allah akan jaga kita. Allah akan kembalikan kita balik kepada track yang betul. So dalam fasa-fasa kehidupan ini, ya, ada satu ketika, dan ini paling penting yang kita kena tahu di kalangan saudara mualaf kita. Ada satu ketika beliau dah kembali kepada kita, and beliau duduk dengan kita, and kita sentiasa, saya tak pernah sangka buruk. Walaupun boleh tanyalah mana-mana saudara mualaf yang kenal saya personally, yang pernah berada di tempat kita, ya, walaupun mereka buat macam-macam, apa mereka sebut fitnah dan sebagainya, saya tak pernah sampai hari ini buruk sangka kepada mereka. Ya, bila mereka call balik, mereka cakap mereka diuji, saya akan cuba sedaya upaya untuk membantu. Sebab saya juga melalui fasa kehidupan saya, ya, sebagai seorang mualaf pada satu ketika itu. So sahabat kita dah kembali ke tempat rumah transit kita, dan dalam dia duduk sini lebih kurang 6 bulan dan sebagainya, dia pergi surau yang tempat yang rumah transit ni bersebelahan ada surau. So kita akan monitor mereka pergi solat jemaah bersama dan sebagainya. Alhamdulillah, everything is good. Ya, dia pergi kelas, alhamdulillah. Tetapi ada satu ketika bila kita masukkan mualaf lain yang duduk kat situ, yang mungkin ada di kalangan mualaf yang masih ada tabiat-tabiat lama mereka, iaitu mungkin minum, mungkin ada drug problem, drug users dan sebagainya. Kita akan jumpa mereka ni pasti. Kalau anda ada NGO yang menguruskan mualaf, pasti ada punya. Ya, mungkin kita belum jumpa atau memang ada, ya, di kalangan mereka. So dalam fasa ni, apa jadi bila kita masukkan seorang lagi yang kita tak tahu dia ni minum ke, drug abuser ke dan sebagainya. So bila kita masukkan, entah macam mana mereka bergaul dan sebagainya, so saudara kita yang saya sebut yang tak ada kaki itu, dia termakanlah, maksudnya dia terikut-ikut. Terikut-ikut sebab dia pernah buat benda tu, dia pernah merasa benda tu. Macam saya, dah lebih kurang 13 tahun lebih saya tak minum arak. Dan hari ni kalau suruh, position different. Ya, walaupun kita manusia, tetapi kita mungkin berbeza daripada akal fikiran kita, mungkin maturity kita, mungkin umur,
dan sebagainya, education dan sebagainya, mungkin kita tahu, okay, I tak boleh minum dah. That's it, done. So 13 tahun lebih saya decide I'm not going to drink. That's it, done. Sampai Alhamdulillah, walaupun macam-macam ujian, sampai sekarang saya tak pernah sebut. Kalau orang tanya macam mana rasa, saya pun tak tahu. Betul saya cakap, saya pun tak tahu. Ya, walaupun I was a heavy drinker dulu. So berlaku kepada saudara kita, bila ada sahabat mualaf ajak dia minum dan sebagainya, mereka minum and so on, dan kita dapat tahu dan sebagainya. So kita jumpa mereka, counselling, memberi teguran kepada mereka dan sebagainya. So 2 hari berlaku, ya, 2 hari berlaku, dan tiba-tiba ada satu kes pula, ya, kes polis, di mana saudara kita ni mungkin dia terjebak dengan minum, dan dia mungkin agresif dan sebagainya, berlaku kes polis. Dan sahabat kita ni, sebab apa yang berlaku, dia dipenjarakan. Dipenjarakan lebih kurang 5 bulan macam tu lah. Ada hikmah ni. Ya, perjalanan ni semua ada hikmah. Ya, perjalanan kita yang kita lalu ni semua ada hikmah. So kita dapat memahami, ya, seperti saya cakap, ya, setiap ujian, walaupun seteruk-teruk ujian kita, walaupun kita ujian yang paling sikit ataupun ujian yang memang teruk, yang memang orang lain tak rasa, kita saja rasa, kan? So bila dia masuk dan dia keluar balik, bila dia keluar, dan masa tu kalau tak salah saya during bulan Ramadan, hari raya Ramadan masa tu, kan, rasa sedih. Ya, bukan sebab isu ni berlaku, tetapi beliau ni seorang yang rajin pergi masjid. Dekat masjid, dekat Suami Surau ni semua orang kenal dia. Sebab dia tak pernah miss solat. Tak pernah miss. Ya, daripada subuh sehingga ke Isyak, mesti solat berjemaah. Tetapi bagaimana beliau boleh terlibat? Ini dia, ya, di kalangan sahabat mualaf kita yang melalui fasa-fasa kehidupan kita, ya, mereka. Dan beliau pun dimasukkan, dan bila beliau keluar, ya, daripada penjara, dia pun call kita jumpa dia, dan memang kita tak benarkan dia duduk lagi kat situ sebab ada mualaf lain yang mungkin ada isu pula dan sebagainya. So beliau pun start duduk dengan keluarga beliau, iaitu ibu bapa, kakak dan sebagainya keluarga dia. So apa hikmahnya dalam cerita ini? Ya, hikmahnya, tuan-tuan dan puan-puan, dia sendiri dak bawa 2 orang memeluk agama Islam. Sebelum, dalam proses dia dalam beberapa tahun sebelum dia balik kepada kita, dia dah bawa 2 orang masuk Islam. Alhamdulillah. Dan beliau bila keluar daripada penjara, beliau pergi duduk dengan family dia. Dan apa jadi? Dia menyampaikan Islam kepada ibu dan ayah beliau. Dan selepas itu, kedua-dua mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Allahu Akbar. Takbir. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, setiap perkara yang berlaku is already planned by Allah. Setiap hidayah yang diberikan kepada saudara mualaf kita sudah tertulis. Allah dah beri dah. It's just waiting for the time. It's just waiting untuk mereka melalui fasa kehidupan sehingga mereka mendapat hidayah Allah. Begitu juga dengan kisah saudara kita. Ada hikmah yang beliau melalui ujian ini untuk membawa ibu dengan ayah beliau untuk menerima agama Islam. Hari ini, beliau duduk sangat happy dengan ibu dengan ayah. Saya masih ingat, saya yang bantu syahadakan, saya yang bantu sampaikan kepada mereka. Bila saya membantu mengucap 2 kalimah syahadah kepada ibu dengan ayah, saya dapat melihat a relief. Rasa macam sangat-sangat rasa relief lah.
Ya, dia rasa macam and dia menitis air mata dia. Sebab apa? Dia rasa Allahu Akbar. Ya, saya dah masuk Islam, saya kena bawa keluarga saya. Dan itulah kisah saudara mualaf kita. Setiap saudara mualaf kita yang melalui ujian kita, setiap umat Islam yang melalui ujian dalam kehidupan mereka, sebesar-besar ujian mereka, pasti ada hikmah, pasti ada kemanisan, pasti Allah dah sediakan untuk kita. Sebab tu saya selalu cerita, kalau Allah dah beritahu ujian ni, kalau kau lalu ujian ni kan, ujian ni, kau dah lepas ujian ni, aku reward you with 2 million or 10 million. Oh, semua orang bekerja-kerja nak dapat ujian, betul tak? Ya, sebab tu jangan mengeluh. Jangan stres, jangan mengeluh. Terima, redha. Ya, bila saya diuji kan, Allahu Akbar, saya masih ingat saya belajar tentang redha. Bagaimana untuk melepaskan segala-gala ujian tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa tenang, betul saya cakap. Sambil saya cakap ni pun saya rasa Allahu Akbar. Ya, saya ni seorang Islam hari ini. Ya, rasa sangat tenang bila kita memahami agama Islam dan kita beramal dalam agama Islam. Sebab pada akhir-akhir nanti kita akan bertemu dengan Allah. Every one of you, everyone who's listening, every Muslims akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So bila ujian itu sampai, jangan mengeluh. Please don't mengeluh. Redha, terima ujian itu. Dan lepaskan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita improve ourselves. Dan kita akan lihat perjalanan hidup tu. Then we'll know why we went through this ujian. Allah is giving me something better actually. Allah is preparing something better for me. Ya, sebab tu kita tak tahu. Kadang-kadang kita tengok orang senyum kat luar kan. Ujian dia, Allah, Masya Allah. Ya, bila kita duduk nak cerita dengan dia kan, kita rasa ujian kita ni tak ada apa-apa lah. Kan, betul tak? Ya, so hari ini, inilah cerita saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ambil dia sebagai satu iktibar, sebagai satu teladan untuk kita apply dalam kehidupan kita. Supaya setiap perkara yang berlaku, Allah is going to help us. Everything. Ya, so ambil sedikit daripada penyampaian saya, dan kalau rasa dia berguna, it helps you and you think dia boleh bantu orang lain, share saja. InsyaAllah percuma. Ya, InsyaAllah. Dengan itu, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sedia klik, dengar, dan juga doakan saya, doakan Persatuan Inspirasi Mualaf, doakan setiap sahabat mualaf kita, ya, supaya sahabat-sahabat kita ya sentiasa istiqomah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.